Okay, saya nak tunjuk sikit siraman pintar dekat kebun saya ni okay. Contoh saya on siraman untuk plot Musang King saya ni dekat bawah ni dalam 2 ekar lebih. Kalau saya on dia ni, saya on je, semestinya tangki dekat saya ni akan berkurang kan. So nanti saya terpaksa on pump semua kan. Sebenarnya tak, dekat kebun saya ni memang hampir 100% automatic. Contoh saya on siraman. Okay, saya dah on siraman. Saya dah on siraman untuk ke kebun saya 2 ekar ni. Tak termasuk yang ujung sana tu lah. Yang plot Musang King saja 2 ekar ni. So bila kita on sprinkler ni, air dekat tangki saya ni sepatutnya dia akan drop. Dia akan drop. Dan siapa nak pergi on pump dekat bawah sana tu, jauh dekat sana bawah tu kan, siapa pula nak pergi on kan? Saya tak perlu pun pakai pekerja, ataupun saya sendiri tak perlu pergi sana. Sebab bila air dekat tangki saya ni jatuh, dia punya level drop kan, dia akan automatic on. Contohnya sekejap ni saya dah on kan, bagi dia 2-3 minit, nanti water level akan drop. Sekejap, dia sana baru nak turun air, baru nak pusing sprinkler dia. Ok, sekejap lagi dia akan on. Kalau tengok level sini, dia dah drop kan, nanti dia akan drop lah. Saya set 1 meter, maksudnya tangki ni ada lebih kurang 1.2 meter macam tu, daripada water level ni ke lantai dalam 1 meter. So bila dia drop je bawah lagi, dia akan on. Kejap lagi dia akan on. Kita lepaskan air dulu. So saya punya sprinkler ni kalau saya on, semuanya akan berfungsi lah. Semua satu plot ni, saya tak perlu buat zone ke, saya tak perlu nak adjust zone ke, tak perlu nak pasang PRV ke dekat mana-mana, tak perlu. Saya hanya pakai satu valve je, saya on, semua akan on lah. Ni semua kena ada pengiraan dia. Bila dah kira betul-betul, baru kita boleh pasang. Sebab kalau kita melangkaui dia punya pengiraan dia, nanti mestinya akan ada pokok yang tak cukup air, ada pokok yang terlebih air. Jadi kita tak nak benda tu lah. Okay. So paras saya dah turun lagi. Sekejap. Ni baru level sini Sekejap lagi dah akan on. Okay, air kat sana dah turun banyak. Okay, sepatutnya dia dah on lah. Dia dah on. Alhamdulillah dia dah on. Nampak? So bila paras air jatuh je, dia akan